Korang perasan tak? Setiap pagi kalau start kereta, RPM korang naik tinggi macam ni. Kalau korang nak tahu macam mana RPM ni boleh naik tinggi macam ni, jom ikut saya Ishraf Hazi untuk mengetahui lebih lanjut. Okay. Benda ni biasa je jadi. So korang tak payahlah susah-susah pergi hantar bengkel nak buat check kenapa RPM korang tiba-tiba tinggi bila korang nak start kereta. Tapi kan, kenapa dia jadi macam tu? Senang je. Kereta ni bila korang dah park lama, enjin dia jadi sejuk. So minyak-minyak yang ada dalam enjin ni semua dah turun. Kalau korang start kereta lepas tu terus gerak je, minyak-minyak yang ada dekat enjin tak sempat nak kena dekat semua tempat, dan berkemungkinan gearbox korang boleh rosak dan susah nak tukar gear. Tapi macam tak kena kan? Apa kena mengena enjin sejuk dengan timing tinggi? Okay, senang je. Dalam kereta kita ni ada satu komponen yang nama dia ECU. Nama panjang dia Engine Control Unit. Jadi apa function dia? Okay, ECU ni kira macam otak lah untuk kereta kita. ECU ni dapat maklumat daripada sensor, lepas tu hantar pula dekat actuator untuk optimumkan performance kereta kita. Okey, dalam kes ni ECU mengarahkan actuator untuk menaikkan RPM sebab suhu enjin dalam keadaan yang rendah. Okey, macam yang kita tahu tadi, ECU menaikkan RPM sebab suhu enjin berada dalam keadaan yang rendah. Macam mana ECU tahu enjin berada dalam keadaan yang rendah? Okey, sekarang kita berpindah ke OBD scanner. OBD scanner ni dapat menunjukkan maklumat yang dihantar dari sensor ke ECU. Sensor menghantar signal kepada ECU yang menunjukkan suhu enjin dalam keadaan yang rendah. Dalam kes ini, water temperature sensor menunjukkan suhu di enjin dalam keadaan yang rendah. Apabila suhu enjin rendah, ECU mengarahkan actuator untuk meningkatkan RPM. Okey, tadi ECU dah dapat baca enjin kita berada dalam suhu yang rendah. Jadi, dia mengarahkan actuator yang bernama throttle body ni untuk buka lebih sikit dan membenarkan udara masuk lebih. Okey, tadi udara dah masuk lebih. Jadi, fuel injector memancutkan lebih minyak untuk menyeimbangkan air-fuel ratio. Minyak dengan udara dah masuk, takkan nak biar macam tu je kan? Jadi, coil plug ni membantu menyalakan bahan api yang disalurkan oleh fuel injector tadi untuk menaikkan RPM. So, korang dah faham kan kenapa timing kereta korang tinggi pagi-pagi? Jadi, lepas ni tak payahlah gelabah. Kalau lepas ni, kalau kereta korang rosak, jangan cari saya tak buka bengkel.